Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini, dan hari ini kita akan bersama segmen Q&A Game Week yang ke-34. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Tuan, cheat free hit saya tak boleh aktif. Ada 5 player je main ni. Boleh aktif sahabat. Baik, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin sahabat dah teraktifkan chip wildcard sahabat, jadi memang free hit tak boleh guna. Dan yang kedua, mungkin sahabat ada masalah yang sama dengan follower rakan FPL di WhatsApp saya lah, yang mana semalam dia ditanya, tiba-tiba dia ditanya chip assistant manager ni dia aktif berapa game week. Sebelum pakai, dia mungkin tak tahu. Sekarang dia pakai, baru dia tahu. Sebab apa? Dia kata dia ada 7, sampai 5 dia ada 7 orang pemain saja yang aktif untuk game week ke-34. Jadi dia rancang nak gunakan Allah Rabbi, nak gunakan free hit lah. Tapi sebabkan dia aktifkan chip assistant manager pada game week ke-32, jadi 32, 33, 34. Jadi game week ke-34 dia tak boleh. Dia tak boleh nak guna chip mana-mana Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat luar sana, kalau sahabat gunakan chip assistant manager 3 game week, dia akan aktif. Dan dalam masa 3 game week ni juga, sahabat tak boleh menggunakan mana-mana chip. Tak kira lah TC ke, wildcard ke, ataupun free hit. Jadi apa yang boleh sahabat-sahabat masa tu bukan saya jawab lah, ada rakan follower lain yang jawab. Paling-paling boleh buat hit lah sahabat, 7 dapatkan mungkin lagi 2, jadikan 9 pemain, hitkan untuk dapat 11 kan banyak pula hit untuk apa, dapatkan cover lah untuk lawan free tu game week ke-34. Jadi kalau sahabat masih aktifkan chip assistant manager, redor lah sahabat tak boleh berbuat apa-apa. Dia kata boleh cancel tak boleh sahabat. Dia aktif, automatik aktif 3 game week. Itulah ada seorang follower rakan FPL dalam tu, dia pergi lah, dia kata terlajak perahu boleh undur, terlajak assistant manager apakan daya. Baik, mungkin sahabat-sahabat yang di luar masalah yang sama, dan juga untuk khas soalan ni, saya rasa sahabat mungkin sedang mengaktifkan chip free hit pula assistant manager. Baik, soalan yang kedua, rasa-rasa nak Captain Murphy game week ni okey tak bang? Murphy Jacob Murphy sahabat ni. Baik, untuk PAN saya setujulah. Jacob Murphy pun dia tengah form, dan dia bermain di St. James Park ni lain. Dia ada saka dia tersendiri. Dia naik share dia lain macam. Nanti jadi double digit dah dia punya point. Tapi secara profesionalnya ni mengikut content creator, untuk menongkar arus, sahabat kena cari game yang sesuai. Dan pandangan pribadi saya, game week ni agak tidak sesuai sahabat. Yang pertama, salah bermain di laman sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya landscape permainan, perlawanan di antara Liverpool dan juga Spurs, ini perlawanan panas sahabat, yang mana perlawanan ini jika Liverpool menang, dia sah ialah juara EPL sesi 2025. Jadi mereka pasti sahabat Liverpool pasti akan serang habis-habisan, dan Spurs pula confirm dia akan buat rotasi untuk menghadapi saingan Eropah cakap pun dah salah, Eropah untuk midweek nanti. Jadi Liverpool first 11 berhadapan dengan second string punya tim, second pemain simpanan, kesebelasan kedua. Jadi sahabat faham lah, mungkin
inilah kali setelah beberapa game week salah blank, dia akan dapat pulangan mata double digit. Jadi pandangan saya, sahabat nak fun Murphy game week ni agak tidak sesuai sahabat. Jadi baik play safe, captainkan Muhammad Salah. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, suggest 3 defend padu game week ni bro. Defend padu Defend padu sekejap Saya tengok jadual perlawanan. Yang pertama, Newcastle. Pertahanan Newcastle. Sahabat dapatkan pertahanan Newcastle. Allah lebih mana pula begini. Pertahanan Newcastle 1. Yang kedua ialah pertahanan Wolves. Yang sedang famous sekarang ialah Aït-Nouri. Dan yang ketiga, Newcastle, Wolves. Dan yang ketiga ialah di antara Bournemouth, di antara Bournemouth dan Chelsea. Saya punya pilihan, tapi disebabkan set piece, saya risaukan Chelsea diborosi dengan situasi set piece Everton. Jadi saya memilih pertahanan Bournemouth, Huijsen ataupun Kerkez. Jadi 3 tim yang saya jangkakan defend dia akan padu game week ni. Pertama ialah Newcastle, yang kedua ialah Wolves, dan yang ketiga ialah Bournemouth lah. Saya memilih Bournemouth. Jadi itu jawapan saya. Soalan seterusnya, kalau on chip free hit, free transfer aku lebur tak? Aku ada 2 free transfer masa game week ke-33. Game week 33 ada 2 free transfer sahabat. Memang hebat lah perancangan sahabat ni. Biasa kebanyakan yang saya tengok pasukan template, termasuklah pasukan top 10k, dia game week ke-33 tu dia gunakan habis free transfer dia untuk bawa masuk aset Villa. Itu yang saya nampak lah daripada video yang saya kaji. Dan sahabat ni pada game week ke-33 dia dah siap ada lebih 2 free transfer katanya. 2 free transfer. Jadi macam ni sahabat, kalau sahabat game week ke-33, saya buat 3 game week. Game week 33, game week 34, game week 35. Jadi pada game week 33 ada 2 free transfer. Kat sini 2 free transfer. Game week 34 sahabat guna free hit. Dan game week ke-35 sahabat akan dapat 2 free transfer semula. 2 Sifa 2. 2-0-2. Jadi pada game week ke-34, semasa sahabat aktifkan chip free hit, dia tambah tidak, dia kurang atau tidak sahabat punya free transfer. Jadi 2, dia seolah-olah membawa ke sini 2. Yang ni dia macam transit game week ke-34 tak kira sebab sahabat aktifkan chip free hit. Jadi nanti game week ke-35 sahabat akan dapat 2 free transfer semula. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Sessegnon on tak bang? Sessegnon pun sedang digembar-gemburkan di laman sosial, dan content creator pun ada memperkatakan ini aset dari Fulham yang berharga 4.1 million saja. Mereka mengatakan dia dilistkan di FPL ialah pertahanan, tapi di atas padang dia bermain sebagai wing kanan sahabat. Jadi cuma risikonya ada kali dia dikeluarkan pada minit ke-58 sahabat. Kalau minit ke-58 dikeluarkan, sahabat tak dapat mata, clean sheet. Jadi dia, bagi saya, Sessegnon ni adalah high risk, high reward. Lepas tu yang saya risau untuk suggestkan tadi, yang mana soalan yang keberapa tadi, dia ada tanya saya, defend padu, saya tak listkan Fulham kerana Southampton sejak 2 menjang, lepas dia sahaja disahkan relegate, tersingkir ke Liga Championship, saya rasa makin form pula. Makin baik pula. Tak tahulah, mungkin dia nak buktikan ataupun dia nak buat persediaan untuk
championship teruslah. Jadi dia gunakan kesebelasan utama yang nampak ada dirombak sedikit, jadi dia makin padu lah. Ataupun ada kemungkinan sebab dia orang bermain di bawah ketenangan, tak ada pressure lah. Sebelum ni dia pressure nak menang Jadi dia sebabkan tak ada pressure, jadi corak permainan mereka lebih baik. Jadi mungkin Southampton mungkin Southampton boleh membolosi pertahanan Fulham jangkaan sahaja. Itu jangkaan saya saja, sahabat. Itu pandangan. Jadi kalau sahabat nak bawa masuk sesenan, jawapan saya boleh, tapi kurang-kurangkan sedikit expectation, jangkaan untuk dapatkan clean sheet lah. Sebab bermain di St. Mary, sahabat. Bukan bermain di Craven Cottage. Sahabat bermain di St. Mary. Dia agak berisiko. Jadi jawapan saya itu jawapan ikhlas dari saya. Soalan seterusnya, Cunha ke Larsen? Soalan panas sebab free hit ni kita sedang bebas untuk membawa masuk sesiapa-siapa pun yang kita nak. Jadi sahabat, saya ada tengok FPL Wire punya video yang FPL Wire ke FPL Mate FPL Mate Stick to FPL, dia punya podcast lah. Dia dah sub kepada FPL Mate punya channel. Dia tunjukkan stats Larsen setelah kehadiran semula Cunha. Jadi Larsen bila bermain dengan Cunha, dia punya impak agak menurun. Jadi kurang sikit, saya tak tahu lah, mungkin tweak daripada segi formasi membuatkan Larsen kurang menyerlah. Jadi antara dua, saya memilih Cunha, yang mana Cunha juga ialah magnet mata bonus, sahabat. Game lepas dia dapat mata assist disebabkan free kick tu dia yang menang, dia yang dapatkan free kick, dan free kick tersebut ditendang masuk oleh Sarabia. Jadi dia dapat assist lah. Walaupun dapat assist, dia dapat 3 mata bonus, sahabat. Mungkin corak permainan dia sesuai untuk mata bonus FPL, yang mana dia banyak wing fall, lepas tu dia shoot on target. Mungkin yang tu membawa mata bonus kepada Cunha, dan kreativiti dia lagi, dia cipta peluang untuk rakan sepasukan. Jadi banyak laluan untuk mata serangan. Dia pun angkat corner, dia angkat free kick. Kalau Sarabia tak ada, dia kuasai seluruhnya. Jadi jawapan saya ialah Cunha. Soalan seterusnya, Barnes atau Murphy? Barnes atau Murphy? Baik. Video yang saya tengok daripada FPL Wire, FPL Harry, yang mana ranking top 10k, sebab saya bawakan perkongsian yang terbaik untuk sahabat-sahabat. Mereka mengatakan dia ada 3 panel dalam FPL Wire. 2 memilih untuk kekal dengan Jacob Murphy, dan seorang nak cuba pemain pembeza, Harvey Barnes. Di jangkaan saya, kalau tengok daripada rekod 3 game week yang lepas, yang dikeluarkan awal ialah Jacob Murphy, sahabat. Jacob Murphy dikeluarkan awal, dan Barnes rekod dia 75 minit, lepas tu 90 dan 90. Termasuk game week lepas, kalau saya tak silap lah. Jadi minit permainan Barnes makin baik, dan kalau sahabat tengok pada perlawanan yang di Belasah oleh Villa, apabila Murphy dikeluarkan, apabila Gordon masuk, Murphy ialah mangsa yang tukar keluar, bukannya Barnes. Jadi saya rasa mungkin Eddie Howe tengok dia dah perform, dia nak kekalkan form tersebut, jadi dia keluarkan Murphy menggantikan Gordon. Jadi jawapan saya di sini 50 juga Ini juga saya nak bagi jawapan ni. Dia dalam kategori lambungan duit, sahabat. Jadi mana yang terkeluar namanya, dia ialah pemain yang pilihan. Jadi tanpa atas pagar, saya memilih Jacob Murphy, sahabat. Jacob Murphy. Saya memilih Jacob Murphy. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya. Tuan, midfield padu seorang ikat tepi. Tak macam model kat mamak sahabat. Okey, midfield
midfield padu. Dalam otak saya ada dua sebab ni. Sebab saya owner Palmer dan owner Allah Rabbi Pedro Neto. Jadi saya tak hiraukan lah. Saya dah memiliki dua tu. Tapi kalau sahabat baru nak beli, ada dua yang saya terfikir game week ni. Pertama ialah Allah Rabbi Justin Kluivert, dan yang kedua ialah Luis Diaz, sahabat. Luis Diaz. Jadi di antara dua yang pertama Luis Diaz menentang Spurs yang dijangka akan direhatkan pemain kesebelasan utama. Manakala Kluivert juga akan menentang United, yang mana United juga dijangka akan menggunakan kesebelasan kedua mereka. Jadi dari segi pasukan, rekod pertahanan lebih ketum ialah Spurs. Dan juga dari segi rekod stats, XGI, tak silap saya, XGI, rekod Luis Diaz lebih baik. Jadi saya memilih Luis Diaz. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, bang, kenapa tak banyak nampak aset Brighton dalam draft free hit dia orang? Tak okey ke jadual Brighton? Aset Brighton sahabat nak yang owner Joao Pedro Allah Rabbi. Sebelum ni dia betul lah sahabat ni. Bila kita tak ambil, dia skor penalti, skor 2 biji. Bila skor 1 biji pun dapat bonus point 3 point. Bila bawa masuk pula, dah lah ketum. Bukan ketum saja game week lepas, dia kena red card. Yang paling kesian siapa yang bench boostkan dengan Joao Pedro. Allah Rabbi. Dugaan Allah bagi. Jadi Brighton ni sahabat, bukan kenapa tak ramai, kenapa tak banyak orang letak kan. Paling-paling saya ada nampak satu draft yang mana dia ada Mitoma sahabat dalam tu. Mitoma, ada satu lah bahagian midfield. Tapi yang lain dari segi pertahanan, mungkin sebagai bench folder lah, letak Van Hacker dekat pertahanan hujung, sub. Itu ada Brighton. Jadi untuk dijadikan kesebelasan utama setakat ni yang saya nampak ialah Mitoma saja. Itu pun tak banyak draft. Jadi mungkin sahabat, bak kata content creator Brighton ialah pasukan Jacqueline Hyde. Dia kejap okey, kejap tak okey. Jadi nak predict pun payah. Dia pun selalu buat rotasi pemain. Jadi kita tak tahu siapa kesebelasan utama sebenar selain Joao Pedro, lepas tu Verbruggen, Van Hacker dan juga Luis Dam. Yang lain tu kerap ditukar ganti. Jadi bila banyak ditukar ganti, itu memberi kesan kepada keserasian pemain. Itu sebab tak banyak content creator yang ingin ambil risiko membawa masuk pemain Brighton, padahal mereka bermain home juga berhadapan pasukan tidak konsisten West Ham. Sahabat, jadi saya rasa itu punca lah kenapa tak banyak kita nampak aset Brighton dalam draft free hit 34 di laman sosial. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Bruno 18 poin minggu lepas, on tak on? On tak on ni, 18 poin ni. Baik sahabat, bagi saya Bruno ni, saya pun ada letak video saya di saluran merah, iaitu YouTube. Sekarang lah di video Jabs ni, video Jabs saya ada letak calon Bruno ialah calon don't buy don't sell. Maksudnya kalau game week ni sahabat tengok, wah game week lepas 18 poin ni, 18 poin ni boleh jadi, boleh sedap ni. Kurang-kurang kalau kurang pun 9 poin ni sahabat cakap. Jadi bagi saya elakkan sahabat. Pertama, game week lepas dia berhadapan Brighton lah. Brighton ni sahabat tahulah tidak konsisten. Lepas tu dia bermain menentang 10 orang Brighton yang mana Joao Pedro telah pun dilayangkan kad merah. Banyak faktor sahabat ni. Jadi game week ni dia berhadapan pasukan dengan rekod terbaik musim ini, rekod terbaik pertahanan, iaitu Forest. Walaupun dengan ketiadaan Ola Aina, kita nampak sedikit kecacatan di bahagian stats pasukan Nottingham Forest.
Tapi mereka bermain di laman sendiri, sahabat ni, yang mana Nono lebih gemar mendapat kemenangan 1-0 berbanding 5-0. Jadi mungkin mereka lebih akan bertahan, dan kita berharap dia tak terkena macam Everton ni, bertahan kesilapan Mourinho telah membawakan kekalahan 1-0 kepada mereka. Dia terkena sendiri taktikal mereka. Everton menggunakan taktikal mereka ke atas mereka. Jadi Everton menggunakan tactical Forest ke atas Forest lah. Di game week ni saya tak pasti adakah pembomong dan bisa mampu berbuat demikian. Jadi saya rasa mistik itu jarang berlaku, terutama pada pertahanan elit EPL. Bagi saya, Forest ialah pertahanan elit. Jadi Mbeumo pula bermain bukan lagi home, game week lepas main home. Game week ni dia bermain di laman lawan ni. Jadi akan memberi kesan, dan saya jangka Mbeumo akan blank sahabat game week ni. Jadi pandangan saya, tadi sahabat tanya on tak on, jawapan saya off. Off sahabat. Jadi itu jawapan saya. Okey, tak ada, itu saja soalan daripada follower rakan FPL, dan saya harap soalan-soalan rakan-rakan kita ni dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk merancang dan merencana pasukan untuk menghadapi game week ke-34. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.